Mula-mula kita masukkan bahan nak buat rendang, tambahkan minyak, kemudian kita kisarkan selama 20 saat speed 8. Jika bahan tak cukup halus, kita kaupkan ke bawah, kemudian kita kisarkan semula. Boleh tambahkan minyak ya. Kan lebih halus, kita kaupkan ke bawah, kemudian kita tutup semula dan tumiskan selama 8 minit suhu 120 rebus smooth. Selesai menumis, kita masukkan ayam yang telah kita potong kecil. Kemudian kita sambungkan masak ayam pula. Tak selama 18 minit suhu 120 rebus smooth. Bila ayam dah masak, kita masukkan kerisik, santan. Saya guna santan jenama Kara, gula merah, sedikit garam, serbuk perasa dan daun kunyit yang telah dihiris halus. Letakkan lagi selama 10 minit. Tutup dengan spatula guard untuk mengelakkan terpercik. Dah siap pun ayam rendang kita. Mudahkan masak rendang dengan Thermomix. Selamat mencuba.